kita tak nak gunakan CarPlay ni, ni ada switch, aku boleh off je. So CarPlay ni dia akan mati. Okay, salam Ramadan yang ke-7. Diam tak diam kita dah 7 hari berpuasa. So tak lama lagi, mungkin dalam 3 minggu kita tak rasa sangat lah. And then nanti kita akan sambut raya. Okay, malam ni aku tunjuk dekat korang. Ini yang dekat depan aku ni CarPlay size 5 inci punya CarPlay. Yang ni aku ada buat pre-order tau. Untuk yang ni screen dia boleh rotation. Hari ni aku baru selesai pasang CarPlay ni. Aku buat wiring baru. Wiring yang baru ni aku masukkan, aku balut tape dengan heavy duty tape. Sebab wire dia lalu dekat engine, so panas. So aku balut dengan kabel dengan tape heavy duty. Lepas tu aku letakkan fuse untuk double protection. Dan yang paling penting, aku letakkan switch juga untuk CarPlay ni. Contoh macam kita sekarang kan, malam kita tak nak gunakan CarPlay ni, ni ada switch, aku boleh off je. So CarPlay ni dia akan mati. And then kalau aku nak pakai, nanti aku akan on balik macam ni. CarPlay ni dia akan hidup. Lepas tu dia akan auto link dengan aku punya smartphone. Untuk CarPlay ni, kalau korang nak dapatkan, aku ada buat pre-order. Tapi korang kena deal dengan aku lah. Contact aku, hubungi aku, nanti aku akan bagi. Harga dia untuk basic package RM199 saja. So kalau berminat, korang boleh contact dan dapatkan CarPlay ni pasang dekat motor korang.